Okay. Alright, continuing from the previous, that is introduction. Tadi saya dah explain about LO1 until LO3 dan juga your assignment, apa yang kena buat lah. Okay, pada whole semester. Okay, so first engineering ethic yang saya nak share, mungkin kalau kita kata brand Ford, biasa dengar Ford. Kalau Ford currently yang model yang dia agak popular, which is Ford Ranger lah. Ramai yang pakai sebab dia besar, nampak very, orang kata, ganas sekarang. So satu ketika dulu, in 1978, ada isu on Ford Pinto. Okay, to the case, the Ford Pinto case. Case ni berkait dengan etik lah. Okay, yang mana Ford Pinto ni kena langgar daripada belakang. Ada kereta langgar di belakang, full tank dia dekat bonnet belakang tu dan menyebabkan dia explode. Yang bawa tu ada 3 perempuan remaja lah meninggal. Death, kan? Dan insiden ni bukannya insiden yang macam mungkin dia jadi. It's banyak kali jadi. That's why lah sampai dia kata Mark Rosso write ni buku about was the Ford Pinto a death trap or just too good a story to question. Tapi realiti memang terjadi. Sebab selepas 7 tahun selepas itu, there are plenty lawsuit, maksud orang saman dia, yang berpunca daripada rear end punya collision, bonnet tu. Okay, apa punca sebenarnya? Kita kena kaji, betul ke salah engineer ataupun salah siapa? Okay, sebab this is engineering ethic. Okay, kalau kita tengok design defect, okay, kita tengok sendiri fuel tank dia berada betul-betul kat bawah boot ni. Fuel tank dia betul-betul bawah, dan it is exposed. The fuel tank is exposed, vulnerable to direct impact. Okay, Ford memang dah tahu isu gas tank ni tak selamat. Okay, pada ketika itu tak adalah NCAP apa semua, tak ada. Zaman-zaman dulu tak ada. Dan it didn't meet the common engineering standard. Bila dah kata unsafe tu, memang apa-apa standard pun akan out. Alright. Ford engineers, dia bukan seorang, banyak. Dia dah inform dia punya owner tentang risk yang terjadi kalau berterusan. Tetapi normally in corporate punya issue, dia still nak kejar target, which is nak jual kereta lah kan. Which is kalau kita tengok kereta tu, kalau zaman 1978 is very design memang cantik lah. Design wise, lepas tu practical, harga. Okay, dia nak kekalkan harga yang kompetitif tadi, tapi pada masa sama isu risk kebakaran dia, explosion ni ada. Okay, dia nak jimat pada design dia, R&D this Ford Pinto. In the end, Ford kena spend millions nak defend lawsuit, plus kalah kena bayar pula victim. Buruk lagi public relation, menunjukkan bahawa sampai sekarang lagi Ford punya kesan daripada projek Ford Pinto ni masih lagi orang nampak Ford tak selamat. The public perceptions is damaged dan takkan dapat kembali balik macam yang asal. Tak mungkin. Biarpun Ford adalah, orang kata, the first car yang mass produce, tak kisah. Sebab orang nak fikir safety. Takkan nak pakai kereta nak menggadaikan nyawa. Betul? So tadi kita pergi kes yang berlaku di US. Jauh lah kan? Jauh di sana di US. But now,
kita discuss kes yang berlaku di Malaysia. Highland Tower. Highland Tower ni dekat je dekat Taman Hillview, ada dekat Ulu Kelang, Empang sana lah. If you visit there, dia punya bangunan yang masih stay tu ada, dan bangunan yang jatuh tu dah hancur lah, dah rata. Okay, dia nak buat something lah kan. Menunjukkan bahawa benda tu terjadi in 1993, which saya masih darjah 3 masa tu. Alright. So, pada 11 December 1993, salah satu the block of Highland Tower tu, dia 12 tingkat Itu kira macam rumah yang kira high end lah, duduk atas bukit, view cantik, apartment yang sangat luas, okay. Dah runtuh, collapse. 48 orang yang meninggal dan ada yang terperangkap. Ini jadi satu, orang kata, Highland Towers disaster lah. Tragedi. Memang keadaan tu yang, kalau siapa yang masih ada pada ketika itu, dia akan teringat. Kalau awak baru lahir tahun 93, tak ingat lah kan. Tapi saya 93, saya dah bersekolah, saya dah tahu. So this situation masuk sangat viral dalam television. So every day dia akan update berapa orang yang diselamatkan, berapa orang yang meninggal, sampailah betul-betul semua selamat pada ketika itu. Alright? Tapi kita kena tahu apa punca collapse tu. Collapse tu berpunca daripada slope failure. Okay. Slope failure ni mesti ada punca. Bila kata slope, dia mesti related to water ingress, either air. Okay. Bila dia kaji, right, pada keadaan yang tu, ada projek, ada Bukit Antarabangsa punya housing project. Sekarang pun ada isu Bukit Antarabangsa, memang ada masalah. Dia ada buat development, dia buat taman lah. Okay. So apa yang masalahnya, projek daripada buat air daripada taman tu, bila dia buat projek, of course ada air kan yang bertakung apa semua. Dia tak buat macam water punya, kita bagi conserve lah. Dia nak ni kan retention. They don't have the water retention at that time lah. Sekarang dah wajib, apa-apa taman kena ada water retention, wajib. Dulu tak ada. It was that very, yang kata, open. Jadi apa yang jadi, dia ada satu air tau, sungai, punca air, small stream, yang mana bila dia buat development tu, dia divertkan air tu lah, sebab dia nak buat kerja kan. Bila dia divertkan tu, air tu dia create underground stream. Underground stream. So heavy rain, dia bertambah water seepage, sebab ni bukit kan. Kalau mungkin kalau tak ada that issue of Bukit Antarabangsa punya housing project ni, mungkin benda tu tak terjadi. Tapi benda tu terjadi kalau kita tengok ada movement dekat earth, movement around the pile. Dia buat piling proper. Tapi piling tu dah move due to water ni, bawah ni. Ada underground stream ni. Air kat bawah ni yang kita tak nampak. Dan juga ada underground punya limestone cave yang menjadikan dia punya solid ground tu tak solid dah. Jadi unstable. Okay. Soil erosion due to water. Okay. Soil erosion, kena faham. Soil erosion dia air kan. Kalau kita embus air tu akan, tanah tu akan lalu sekali. Okay. Water pressure. Foundation dah gagal, menyebabkan structural failure. Kalau orang belajar pasal civil engineering, structural is very important dalam building. Fail structural, of course your building is fail dan waiting to collapse. Ni tak, memang dah tunggu je masa dah kan. Alright. Apa masalah yang utama dia adalah
The poor constructions. So maknanya dia tak fikir issue of long term punya soil stability in the hilly area. Tapi puncanya projek atas tu lah tadi. Atas tu dapat salah. Tambah lagi dia pun design that structural is not stable enough. Dia ada pada asalnya okey, tak ada masalah. Tapi bila ada something perubahan, habis collapse. Benda ni kat dalam tanah bukan kat atas, tak nampak. Drainage system pun kat atas tu ada pool water soggy. Dia tambah lagi. Dia combine sekali. Itu yang jadi laluan tanah tu lagi teruk lah. Alright. Apa yang kita boleh identify kat sini? Okay. In term of engineering ethic issues. First, dia ada negligent dalam civil engineering design. Dia design benda tu tak fikir pasal slope stability. Water drainage pun dia tak buat proper. Dia ada water retention kat atas tu tapi just tak drain ke mana. Nak pergi ke mana. Dia lalu ke bawah tanah. Itu bahaya. Dia ada retaining wall which is nak jaga daripada ada tanah runtuh. Tapi tak mampu nak tahan dengan water pressure yang build up. Which is sebab apa tadi tambah lagi ada pembangunan baru. Air water pressure build up tambah lagi. Dia tak design for that. That water stream tadi. Okay. Dan pada ketika itu, kita tak ada regulatory, tak ada undang-undang untuk enforce berkait dengan safety, building safety regulation. Dan tak ada inspection. Mungkin pada ketika itu sangat-sangat open. CCF semua tak kisah. Memang ada rumah-rumah sekarang yang tak ada CCF. Tak ada certified untuk jadi building boleh duduk. Jadi kalau apa-apa jadi, kita tak boleh claim. Okay. Tahu utamanya apa? Safety regulation untuk buat dekat hillside development. Pada masa tu tak ada. Kita buat je. Sebab lepas yang case tu jadi, ada few building yang buat dekat hillside area yang tak ada considering structure lah semua. Dia tak boleh duduk. Tak selamat tu duduk. Dia tak bagi. Okay. Seterusnya. Failure in risk assessment and maintenance. Okay. Dia tak buat routine expansion. Mungkin juga this crack dah jadi. Okay, dah tenggelam, dah nampak dah. Tapi dia rasa macam, okay berteruslah, biar-biar je lah. Yang longkang clock tu, 4 years tu dah satu dah. Leaking clock tu. Mungkin owner dah cerita tapi developer tak ambil tahu. In the end, apa impact dia? Of course ada impact, ada consequences. We as an engineer, okay, kita akan terpalit sekali. Aku bukan developer, aku engineer je yang bekerja. No. Sebab survivor, victim akan saman developer, engineer bersama dengan PBT pun sekali-sekali kena. Okay. Dan automatic in 2004, lama. 11 years of barulah dia dapat. Several parties liable for negligence. So, tapi nak dapatkan compensation tu masih lagi masalah lah. Sebabkan oleh waktu ketika itu tak ada regulatory. Dia akan pusing lah macam mana. Tapi in the end, ini terbukti bahawa bila kita buat satu benda yang tak follow ethical punya, engineering ethical punya point of view, POV, automatik kita akan dapat impact lah. Ini pesanan kepada awak. Apa impact dia? Bila terjadi, memanglah ada satu benda ni satu benda yang kita tak nak jadi. Building block 1 ni jatuh, hill view ni kan. Tapi, bila terjadi benda ni, automatic we have a stricter hillside development regulation. Itu yang penting. We have to learn from our mistake. Okay? Developer pula kena buat geotechnical studies sebelum nak buat construction. Dan kita ada uniform building by laws. Yang mana bila buat dekat hillside punya construction, dia lain. Nampak tanah kat sini pun dah runtuh ni. Ni tunjuk bukti lah. Ni dua ni, agak-agak ada siapa-siapa nak duduk. Semua keluar. Sebab dia tak nak the next victim. Alright. Dan bila dah masuk benda tu viral, masuk dalam TV apa semua, buyer pun berfikir nak beli rumah dekat bukit waktu ketika itulah. Sekarang mungkin dah lupa. Okay. Sekarang mungkin dah lupa. Lagi-lagi kalau orang muda yang
tak berada pada ketika itu. Saya masih fikir kalau nak beli rumah dekat Lering. Sebab kes tu waktu tu saya masih kecil. Masih tertanam. Okay. Bukan tak boleh nak buat. Bukan tak boleh nak jual. Tapi kena pastikan that developer is competent enough nak buat projek macam tu. Tak boleh sekadar bagi je. Okay. Sebab ni sangat-sangat bahaya. Dan Blok 3, Blok 2, Blok 3 yang masih ada dekat abandon. Sebab structural risk tu dah ada. Ada few yang projek pun dihentikan. Okay. Tu sekarang ni pun Bukit Antarabangsa, Taman Bukit Antarabangsa tu ada masalah. Banyak orang kaya-kaya, rumah besar situ. Sampai sekarang ada isu. Sebab tu lama punya isu. Okay. So, sometimes kata ni, engineering ethics is about prioritizing safety over profits. Kita dapat profit tapi tak ethical. Bila kita menjaga ethical kita, mungkin jadi kita boleh kena buang kerja. Nak jaga etik sangat kan, kena buang kerja. Aren't profitable. Pilihlah. Awak nak teruskan awak punya prinsip sebagai orang beretika ataupun nak okay, aku langgar prinsip etika aku, tak apa. Yang penting aku keras. Macam tu lah. Tu dia ada dilema pula as an engineer. Alright. Tadi saya bagi 2 case yang memang terjadi. Bukan simulation. It's a real punya case. Yang mana dalam case tu sendiri, apa yang jadi? Ada engineer yang terlibat. Developer dia akan buat, tapi ada engineer yang terlibat. Okay. Apa engineer ni? Dia akan terkesan dengan moral decision. Yang mana semasa kita bekerja tu, kita sebagai engineer kena buat decision. Nak jaga bos kita ke, nak jaga customer ataupun kita punya klien. Nak pilih untuk benefit ke, nak pilih untuk nak dapat benefit ni, maksudnya awak dapat something lah, duit kan, ataupun awak nak dapat mungkin efek, mungkin kena turun gaji ke, potong gaji ke, sebab awak beritahu benda yang mendedahkan kelemahan. Alright. So dia banyak lah. Dia ada ethics ni, kata ada self ethic, ada general ethic, ada ethic yang berkaitan dengan agama. Okay. So engineering ethic tu adalah falsafah yang mengatakan engineer ni kena buat, okay, yang sebagai engineer dia kena berprofession sebagai engineer, tapi dalam keadaan dia kena jaga moral decision. Dia nak ambil decision, dia nak kena ambil pilihan, apa dia kena buat. So ethic ni sangat penting. It's very known. Okay. Sebab kita tahu, macam tadi case Highland Tower, kita tahu ke kita design building tu untuk untung? Tak tahu. Kita tak tahu. We are managing the unknown. Sebab bila kita buat satu building baru, kita tahu ke benda tu function. Apa kesan kepada orang. Okay. Apa jadi kalau tiba-tiba Malaysia ni ada gempa bumi. Memang kita tak ready pun untuk gempa bumi. Building kita 99% tak ready untuk gempa bumi. Tiba-tiba kita gempa bumi. Adakah dia ready? Adakah dia selamat? Kalau kebakaran, ada ke tempat nak evacuate? Kalau ada isu safety concern that highlight by our engineer ke, kan, kita ni senior engineer, kita ada bawah. Apa kita kena buat? Of course IR ni mesti orang yang experience, minimum 5 years. Okay? Professional engineer. That's why lah saya kata, untuk assignment, please cari orang yang experience. Yang more than 10 years punya experience ada IR. So supaya dia boleh sharing dia punya wisdom, dia punya experience yang awak boleh bukan sahaja belajar, bahkan you can get new connection. Kalau kenal IR tu, awak boleh buat something. Alright. So kenapa kita kena belajar ethics ni?
Okay. Kenapa kita belajar etik? Sebab kita punya target, kita nak bukan saja nak ada nak dapat apa public safety, tak nak orang meninggal sebab building kita, tapi juga kita ada juga isu yang projek tu gagal disebabkan oleh ada kes rasuah, penipuan. Environmental, kita nak jaga environment tadi, ada isu juga environment. Kita fairness, kita tak boleh nak ada bias. Okay, honesty dan kejujuran dan tiada conflict of interest tu sangat penting. Jangan buat satu benda tu sebab dia kawan, kita bagi lulus. Sebab dia adik-beradik kita, kita bagi lepas. No. So jadi engineering ethics ni nak equip awak ni untuk jadi engineer yang bila ada masalah ethical issue, takkan nak larikan dia. Tak payahlah aku tak ambil decision, biarlah bos aku ambil decision. No. Awak satu hari nanti akan jadi engineer yang akan menghadapi this issue. Bos, saya tak nak macam awak buat, contoh buat projek wiring, that project wiring menyebabkan kebakaran rumah. Okay. So bila ada kebakaran rumah, wiring pun curi kan. Siapa yang buat wiring? Awak lah contohnya kan, awak yang design wiring. So you have to answer. You have to answer to your client. Kena jawab. Dan awak pun akan rasa bersalah. Sebab apa yang awak buat. So kan sangat berjaga dengan ethics ni. Alright. Seterusnya. Ethics. Saya cakap tadi ada beza antara personal ethics and professional ethics. Ataupun kita panggil business kan. Yang betul bekerja lah. Personal ethics ni adalah kita punya perhubungan kita seharian. Kalau ada Islam, hablum minan nas, dengan manusia sekeliling kita. Loyalty, integrity, fairness, responsibility, honesty, so on and so forth lah, passion. Macam mana kita berhubungan dengan orang lain. That is personal, dengan keluarga kita, adik-beradik kita, kawan kita. Alright? Comparing dengan professional ethic atau business ethic, yang mana kita punya decision tu kena pada organisasi yang kita bekerja ataupun company, syarikat yang kita bekerja. Bukan personal. Bukan untuk personal. Tapi untuk organisasi. Apa yang terbaik untuk organisasi? Tu decision awak. Jadi kita kena fikir on trust, responsibility, morality, reliability. Okay? Sangat-sangat bermasalah kalau ethics ni berkait dengan relationship. Okay? Contohnya kita ada orang-orang yang memang link, kita kata kabel lah kan. So benda-benda macam tu bahaya. Dia akan menjadikan kita punya professional ethics tu hilang dan dia dah jadi pergi ke tahap personal ethics tadi. Sebab kita kawan dia, kita kena bagilah. Sebab due to personal ethics, kita kena bagilah sikit-sikit kan. No. Bila professional, contohlah awak satu hari nanti awak handle projek, awak handle projek yang awak bagi dekat satu company. That company tu adalah mungkin saudara awak. Dia tak siap ke, dia tak complete ke, dia tak buat as per BQ kan, Bill of Quantities, pun kita bagi lulus. No, that is wrong. So as an engineer, you have to think about that. The impact. Okay. So, kita tengok personal versus, dia boleh jadi, tak jadilah benda tu totally separate. Tapi kalau seorang yang jujur dalam personal dia tak suka menipu, dia tak suka bagi bribe, dia pun dalam profesional pun dia tak akan ulang. Sebab ada benda dalam personal ethics tu sangat bagus. Contohnya loyalty, you have to loyal to your job. Bagus. You have to orang kata honest, jujur. Jangan claim lebih, jangan claim tipu. Jangan buat lain claim lain. Tu tak boleh. Alright. Dan
ada ketikanya personal and professional ethic ni clash. Yang menjadikan kita ada konflik moral. Okay? Contoh, awak pergi hospital. Awak berjumpa dengan doktor. Okay? Dia cakap awak ni ada masalah soal penyakit tertentu kan. Awak kena ambil ubat ni. Ini kan? Dia cakap saya tak nak makan ubat ni. Saya nak makan benda-benda herba. Saya nak cucuk-cucuk lah, acupuncture. Saya nak pilih lah treatment saya nak. Saya tak nak pergi treatment doktor cadangkan. Boleh tak doktor profesional ni kena paksa lah. Tapi dalam MMA punya code of ethic, ada juga medical pun ada code of ethic. Kita bukan engineer saja. Doktor kena respect patient punya right and choice lah. Okay. Contoh dia kata awak kena warded lagi 3 hari. Tak nak, saya tak nak warded, saya nak keluar. Saya nak sendiri, saya pandai-pandai. Kena bagi dia keluar, tak boleh halang. Tak boleh, salah. Under code of ethic dalam medical association, Nation Medical Association. So tak boleh. Apa-apa pun kena kepada pengguna badan lah. Tak boleh nak suka-suka hati. So kita tengok perbezaan antara dua in term of professional dan juga personal ethic. Personal ethic ni kita bila kata dia ni memang ada pada kita daripada kita kecil, yang telah dididik oleh ibu ayah kita, yang atribut kita bergaul dengan orang, yang jadi kita punya sifat sepanjang hidup kita. Sampailah kita tua, sampai kita meninggal dunia. Apa yang kita belajar dulu daripada kecil, daripada ayah kita, atuk kita, ataupun ustaz kita, di your religion kan. Kawan, surrounding awak, ambient awak belajar kat sekolah mana, yang akan govern diri kita. Apa kita jadi apa? Kita jenis jujur ke, tak jujur ke, kita integriti ke, kita benda-benda semualah. Whereas professional ethic ni dia tak ada belajar daripada kecil. Biasanya professional ethic ni bermula bila kita bekerja. Bila awak jadi engineer. Awak jadi engineer ke, salesman ke, apa-apalah, administration ke. Professional ethic ni terpakai kepada orang yang bekerja. Sebab dia ada. Contoh engineer, kita ada engineer code of ethic. Dan kita belajar lambat sikit. Dah tua pun belajar. Which is dia tak melentur buluh daripada rebung lah profesional ni. Dah besar baru nak belajar. Selepas kita bermula bekerja. Contohlah, bos kata dalam pekeliling kena masuk kerja pukul 8. Kita punch pukul 9. Which is salah. Bos kata kena balik pukul 5. Kita balik pukul 6. Tak apa, bagus, OT. Tapi kita balik pukul 3. Separuh hari kerja. Lagi 2 jam kita lepak, pergi tengok wayang apa. Ataupun ada rahsia-rahsia syarikat yang tak boleh nak share, kita pergi jual rahsia syarikat. Tak jual pun, ataupun bagi kawan kita. Nah, aku tengok company aku punya ni untung, company aku punya masalah ni semua. Tak boleh. Dan kena jujur, transparent. Dia lain dengan honesty tadi. Honesty dengan transparency lain. Okay. So now kita dah pergi ke part yang seterusnya, which is berkaitkan dengan the law. Sebab etik ni dia ada law yang govern dia. Dekat international, federal, state and local. Ada lain-lain. Okay. Dan law ni bergantung kepada ethical principle. Dan dia adalah practical. Tak adalah filosofi sangat. Sampai kita macam apa benda tu. Dia jelas. Ada perbezaan antara legal. Kadang-kadang benda tu legal tapi tak ethical. Tapi mungkin benda tu ethical tapi tak legal. Dia boleh jadi juga. Boleh jadi legal action tu tak beretika. Contohlah awak dah sign, apa-apa jadi bila waktu pembedahan saya takkan menuntut apa-apa. Lah tu awak saman dia. Boleh jadi. Ataupun awak ada satu kilang yang menghasilkan baru ni ada kes pasal Ramli kan. Dia lepaskan effluent dia. Memang benda effluent tu bahaya kan, toksik. Dia lepaskan ke sungai. Salah.
Alasan dia apa? Oh, ni tak ada dalam listed. Tapi kalau benda tu affect environment, dia juga unethical. Tak nampak pun, tak ada kesan pun. Tak ada apa. Okay. So jadi not all illegal action are unethical. Contohlah awak makan ubat batuk. Makan ubat batuk. Untuk bangun batuk, okey. Tapi kalau makan ubat batuk dengan dah jadi macam minuman kan, dah jadi satu benda yang salah. Okey. So ada beza. Ethical and law boleh jadi dia sama, boleh jadi dia berbeza. So kita kena faham lah. Alright. Jadi, awak akan jadi engineer. Saya pun pernah jadi engineer dulu di TNB. Saya pernah kerja di Sony. Saya pernah kerja di Sapura. Okay. Kita sentiasa ada situasi yang mana kita nak jaga orang punya keselamatan daripada apa yang kita buat. Alright. So kita kena faham. Bila awak buat satu projek, of course, etika awak akan teruji. Awak punya cara berfikir tu akan diuji. So kita tengok satu example supaya kita nampak lebih jelas. Bayangkan awak sebagai engineer, awak nak design satu produk. Produk ni bagus, sangat baik. Dia ada safety standard, regulation, maknanya apa-apa semua tu follow lah. Tapi awak sebagai engineer, awak involve dalam proses R&D, awak tiba-tiba terjumpa satu material yang digunakan, material tu murah. Dia technical spec lepas, safety spec lepas. Tapi bila extreme condition, dia ada risk kat situ, risiko dia. Kalau awak ikut the law, you are minimally safe. Maknanya secara minimum ni awak selamat lah. Dan legal pun lepas. Sebab dia lepas minimum, meet the standard. Okay. Tapi kena faham, awak dah tahu dah isu extreme condition tadi, ada risk. Sometimes engineer ni letak risk kat mana. Contohnya janganlah guna dalam keadaan basah contohnya. Ataupun jangan guna pada suhu yang ni. Janganlah bakar dia. Jadi either you put a proper guideline, give awareness kepada people yang nak guna equipment tu. Contohlah power bank. Power bank pernah kes meletup kan. Orang sebelum ni tak tahu pun beli power bank rupanya boleh meletup. Power bank murah je kan. Tapi isu dia bahaya. Kalau terbang pun sekarang dah ada limit. Berapa saiz maksimum 20,000 mAh yang boleh naik. Tak boleh lebih daripada tu. Sebab apa? Dia akan isu explosion semua. Ingat apa yang jadi dekat Fort Pinto tadi boleh jadi dengan design awak satu hari nanti. Kalau awak fikirkan kos saja sebab nak jimat. Ingat safety sangat penting. Because you are being responsible towards your design. So tanggungjawab dia kepada engineer. Jangan main-main. Biarpun law tadi kata okey, tak ada masalah, kau okey, tak okey. Tapi you have to ensure. That's why lah kalau company yang berasal daripada Jepun, dia punya reliability punya test very rigorous, sangat detail. Sampai tahap kena ke buat benda ni, tak boleh buat tak apa. Memang tak boleh buat tak apa, tapi dia tak nak. Sebab dia nak bagi yang terbaik untuk dia punya consumer. Saya pernah kerja dalam Sony, saya tahulah. Dia punya tahap eksperimen dia tu, dia punya quality control dia tu memang betul-betul. Awak sendiri kata, betul-betul lah dia buat. Kalau siapa ada peluang nanti nak boleh bekerja di sana, kerja lah. Ada, lain dia. Awak boleh bandingkan kilang yang mungkin asal daripada Jepun dengan kilang asal dari China. Sangat berbeza. Alright. Seterusnya, kita nak tahu apa itu etik problem atau problem etika dengan problem dari segi design problem. Okay, reka bentuk. Okay. Etik, kita boleh kata etik tu macam design problem.
Okay, contohlah. Sebab etik problem, dia perlukan kita kena ada, kita kena fikirkan, we have to do discussion, kita kena buat investigation sebelum kita ambil any decision. Sebelum apa-apa decision, kena bincang dulu, kena betul-betul lah deep punya ni. Okay. Kalau design problem pula, tujuannya hanya untuk, saya cakap contoh tadilah. Kalau kita tak fikirkan tentang bahaya dalam kapal terbang, power bank boleh meletup, design problem betul. Manusia nak perlukan power bank untuk guna pada dia punya handphone dia, laptop dia. Okay. So jadi, I don't care about ethics because what I care is about human desires on it. Tapi kedua-duanya, dia memerlukan body of knowledge dengan alternative skill untuk solve that problem. Kita tengok example. Kadang-kadang kita tak faham ni, kita tengok example. Contohnya, awak bekerja dengan satu syarikat yang ada dilema inilah environmental ataupun alam sudah jadi. Okay. Dia nak invest untuk hasilkan teknologi tenaga baharu yang bersih. Okay. Dia nak invest lah. Ataupun dia nak ubah, nak implement strict waste management process. So benda tu. Okay. Kedua-dua problem etika ni bertujuan yang sama, iaitu nak reduce environmental impact. Tapi satu menggunakan cabang clean energy, satu menggunakan cabang sampah yang banyak tu kita kena proses. Nak recycle ke, nak reuse ke, tak kisahlah. Tapi kedua-duanya untuk selamatkan bumi kita. So investment masing-masing lah. Kadang-kadang most of the problem adalah bila tengok point of view financial is mana yang menguntungkan. Siapa lebih untung, aku pilih situ. Tak kisahlah dia lebih kurang bagus ke tak bagus, lebih bagus ke, tak kisah. Yang penting dia bawa benefit ke aku adalah profit margin. Macam sekarang jual makanan-makanan manis bergula. Gula tu sendiri tak baik. Yang banyak ada kes diabetik yang sangat banyak. Tapi adakah dikisah? Tak ada. Sebab dia penting aku punya barang terjual. Seterusnya, awak nak design a fuel efficient car. Okay. Fuel efficient car ni jimat minyak lah sekarang ni, kalau kata EV lah kan. Kita kata fuel efficient lah, kata masih minyak petrol, pakai petrol. RON 95. RM1.99. Okay. So, satu company, dia punya decision, pakailah lightweight material, ringan. Supaya apa? Bila ringan body dia, minyak pun lebih efisien. So dia buatlah body yang daripada material yang ringan, contohnya pakai fiber ke apa. Tapi ada satu syarikat lagi, dia fokus kepada nak optimize. Dia buat pula enjin tu yang betul-betul pandai. Body biar selamat, berat ke apa, tak kisah. Tapi enjin performance tu dia ubah. Jadi automatic enjin tu lebih perform. Pembakaran tu sangat baik. Kalau dulu kita pakai carburetor, now kita pakai injection kan. So dah berjimat juga tanpa ubah body luar. Kedua-duanya dapat fuel efficiency, dapat jimatkan minyak. Tapi approach yang berbeza, dan saya tak boleh kata the first tu lebih baik daripada the second punya option. No. Boleh jadi lightweight tu dia dapat engine yang sama lah, dia tak perlu invest. Mungkin company kan. Okay. Yang dia punya final adalah dia nak achieve fuel efficient. Tak. Dia nak tu dia sebenarnya. Right? So, nak explain tadi solution yang kita pilih ataupun kepada masalah yang kita jumpa tadi kena meet a certain criteria. Boleh jadi
Bukan satu solution, ada lagi multiple solution. Dan ethical problem sama juga macam design problem. Kita kena analyse. We have to apply knowledge. Kena tahu pros and con. Kena buat discussion. Barulah kita boleh making a decision. Tak boleh nak decide sendiri. Okay. So, conclusion untuk your first class, right? Engineering ethics adalah satu bidang belajar tentang moral decision. Bila kata engineering ethics, of course, decision tu made by engineers lah. Takkan orang lain. Sepanjang awak practice dalam engineer awak lah. Kalau awak dah jadi, contoh awak tiba-tiba pergi masuk bidang salesman, mungkin ada business ethic. Okay. Jadi awak kena belajar ni, bila berlakunya awak ada problem pasal ethical, awak dah boleh fikir. So, awak ni, ada saya cerita, you are the first employee in company history to fail in the online ethics course. Oh, dia cakap, I protest the grading system. Ethics are subjective. There are no right answers. Maksudnya boleh semua berdua okay. Dia cakap, you said that you would kill a co-worker if you knew you wouldn't get caught. Boleh macam tu. Nampak macam betul. It was hard to know what answer they were looking for. Itulah sekali. So, untuk kelas yang pertama, saya dah habiskan the first chapter, even though we are online. Tapi saya berharap you have some idea lah for this subject. So, dia sangat-sangat philosophical. Tapi yang paling best dia adalah you have time jumpa dengan IR. I hope you enjoy. Jangan rasa tertekan. Cari benda tu awal. Ready awal. Supaya awak dah ada target-target. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Hari Raya. Jumpa selepas cuti raya. Okay. Bye.